Saya jenis suka tidur dalam bilik rimah. Tiap kali suami kerja luar, saya akan tidur di ruang tamu. Dan adalah anak saya yang perempuan umur 9 tahun, laki-laki 13 tahun, ikut tidur di ruang tamu. Mereka macam saya juga, tak suka tidur dalam bilik. Panas tak tidur luar lah ni. Agama suruh pisahkan tempat tidur ketika umur 9 tahun. Adakah saya dan anak saya ini berdosa? Jawabnya, maksudnya pisahkan bukan umur 9, umur 10 tahun. Nabi kata wafarrikuhum fil madaji'. Anak-anak yang sampai 10 tahun pisahkan jantina. Maknanya kalau tidur luar dalam bilik panas, laki jangan tidur sekaligus dengan hak puang. Laki lekning, toto lekning, belana adik-adik puang pula. Baru boleh. Tak boleh selembek tu laki puang. Pasal umur 10 tahun dah, tak boleh. Faham ke? Anak saya baru balik PLKN. Dia bawa balik 3-4 pasang stocking dan hanger yang ditinggal. Saya tegur dia, kenapa ambil? Dia jawab, memanglah barang-barang itu akan dibuang dalam tong sampah. Bila orang baru akan masuk, daripada membazir lebih baik ambil. Soalan saya, berdosa ke anak saya itu? Dan kalau stocking itu dipakai dalam solat, adakah sah solat itu? Jawabnya, kalau cerap perkara benda yang dibuang boleh diambil, tapi sebaik-baiknya jangan ambil. Nampak? Sebab kadang-kadang orang tertinggal tak? Tapi kena tengok wallet ke. Wallet orang mari ambil balik dah. Wallet dah ambil balik dah, barang-barang murah gitu. Tak pada pasar dia dah ambil dah. Maka menang hak wallet tadi jadi hukum. Maka bila siapa yang ambil, kerana dia orang tak ambil dah, hukumnya harus. Biasanya orang ambil balik ataupun tak tahu mari kedok, maka tak boleh ambil. Faham? Bila boleh ambil, jadi halal pakai buat semayang. Saya baru berwudu untuk solat. Tapi sebelum saya buat kerja rumah, lepas tu baru saya ke tempat solat dan mulakan dengan solat sunat wudu. Sahkah solat sunat wudu saya itu? Sebab setengah jam berwudu baru buat solat itu. Air bekas wudu pun dah kering. Jawabnya sah. Dia tak bolehnya lepas wudu kita buat solat lain, lepas tu baru buat solat wudu. Jadi lepas solat wudu, buat solat wudu selalu. Sama ada serta-merta atau ada masa. Cuma ulama kata sunat jangan kering air wudu. Bukan syarat. Faham? Tak syarat. Sunat jangan kering air wudu. Yang tak boleh lepas mayat wudu, mayat istikharah, mayat hajat. Lepas tu mayat sunat wudu. Kata setengah ulama tak boleh. Saya ditanggung oleh anak saya RM600. Dan kepada mak dia RM600 sebulan. Adakah diwajibkan kepada saya? Dia pula ni. Bagi pula kepada isteri saya. Saya ditanggung oleh anak saya RM600. Dan kepada mak dia RM600. Dan mu siapa ni? Ayah wadi budak. Mak dia, dah mak dia siapa? Bini dia. Kawan ni gini. Saya ditanggung oleh anak saya RM600. Jadi ayah. Dan kepada mak dia RM600. Jadi mak RM600, ayah RM600 sebulan. Adakah diwajib kepada saya bagi pula pada isteri saya? Dah benda dia nak ni. Nafkah tetap wajib. Mu dapat sejuta ke tak dapat pun wajib bina nafkah. Sama ada mu dapat 600 ni atau usaha mu sendiri, nafkah tu wajib. Bang. Sebab mungkin dia kata sebab anak dia dah ada dah bagi dah ke mak bini dia 600, takkan dia beri pula piti. Jawabnya wajib beri. Sama seperti isteri kita yang ada gaji atau ada pampasang atau ada elang apa-apa atau ada pendapatan.
Kita kahwin dengan seorang isteri, dia ada rumah sewa tak banyak, dalam 400 buah. Jadi pendapatan dia dalam 25,000 sebulan. Maka tetap wajib beri nafkah pada isteri. Faham? Wajib beri nafkah. Cuma sunat je isteri yang kaya tadi menggugurkan hak dia. Jangan fikir bila isteri kita ada duit, kita pun gugur nafkah. Tak gugur. Gugur ni isteri kita yang kata gugur, baru gugur. Faham?